Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tinggi Setapak di Jalan Air Jernih Ibu Negara dilaporkan terbakar sekitar jam 9 malam Isnin. Kebakaran tersebut telah menyebabkan kemusnahan sebanyak 80% bahagian asrama pelajar lelaki di tingkat 1. April 2025, detik yang tidak akan dilupakan oleh warga SMK Tinggi Setapak. Satu insiden kebakaran telah memusnahkan blok asrama sekolah ini menyebabkan 96 pelajar dan 2 orang warden kehilangan tempat berteduh. Namun, dalam musibah hadir sinar harapan. Hari ini, Yayasan Pekema tampil menyantuni mereka bersama kasih, harapan dan sumbangan. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatir Safila dan saya Ainul akan mengiringi anda dalam program khas Charity Box bersama Yayasan Pekema. Kami kini berada di SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur bagi menyaksikan majlis penuh makna penyampaian sumbangan kepada mangsa kebakaran yang berlaku di asrama lelaki sekolah ini pada April lalu. Yayasan Pekema dengan kenderaan rasmi Dongfeng Box pada hari ini menyampaikan sumbangan ihsan sebanyak RM500 kepada pelajar dan warden yang terkesan akibat kebakaran. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM49,000. Pada hari ini, kita datang ke Sekolah Menengah Setapak High School ni untuk beri sumbangan kepada murid-murid yang terkesan akibat kebakaran asrama yang di belakang sana tu. Dulu saya bersekolah di sini dan juga saya pernah jadi penghuni di asrama yang terbakar ini. Jadi pada saya bila datang balik semula hari ini, saya merasa sebab pada mereka semua ni, murid-murid ni, saya harap mereka dapat mengharungi musibah ini dengan tabah. Ini adalah satu ujian dan apabila mereka membesar nanti menjadi insan yang berjaya dan seterusnya memberi sumbangan kembali kepada sekolah dan juga kepada pihak asrama. Sebelum tu saya kena berterima kasih kepada pengurusan Pekema, diketuai Datuk Presiden sendiri sebab benda ni tercetus daripada selepas kita lancarkan box ni pada hujung bulan 11 tahun lepas. Jadi kita fikir pelbagai cara marketing dan komunikasi macam mana jenama ni dapat dirakyatkan di Malaysia. So salah satu cara kita bekerjasama kolaborasi dengan yayasan. Yayasan ni memang saban bulan, saban minggu ada je program-program yayasan. Jadi kita rasa sangat bersesuaian menjenamakan program yayasan itu sebagai charity box, kotak kegembiraan, kotak kebahagiaan. Jadi di situlah terima kasih sekali lagi pada pihak Pekema pusat dan pihak yayasan yang mana membenarkan benda ini direalisasikan. Dan alhamdulillah jenama itu dah melekat dalam program-program Pekema dan yayasan. Kita percaya perniagaan semata-mata tak akan pergi ke mana-mana tanpa kita sedar dunia sekeliling kita. So salah satu realiti yang berlaku di sekeliling kita adalah dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang malangnya kurang bernasib baik. Jadi kita percaya dalam mengejar keuntungan perniagaan, kita jangan lupa untuk orang putih kata giving back to the society. So itulah inspirasi dan benda yang drive kita hari-hari. Lagi kita untung, lagi kita boleh memberi balik pada sekeliling. Itu yang kita cuba capai. Bismillahirrahmanirrahim. Objektif utama penubuhan yayasan adalah untuk membantu kepada masyarakat yang memerlukan, dan kita lebih memperkasakan sekarang adalah masyarakat dalam kategori B40. Yang menjadi keutamaan kita adalah dekat luar bandar lah. Sebab luar bandar ni lah tempat lokasi yang orang kata yang masyarakat yang B40, yang dhaif, yang memerlukan. Dan kebanyakan juga kita berterima kasih kepada ahli-ahli Pekema sendiri yang mendapatkan saluran maklumat tentang keadaan masyarakat yang memerlukan, kemudian dibawa kepada saya dan kita akan bawa dalam meeting bulanan Yayasan Pekema akan untuk dipertimbangkan permohonan-permohonan yang kita dapat, dan dalam hari yang sama juga kita buat keputusan dan insya-Allah kita akan terus salurkan bantuan secepatnya mungkin.
Cabaran yang paling utama kita lihat dari sudut kewangan sendirilah. Kita lihat walaupun ahli-ahli yang menyumbangkan tu dalam satu jumlah kelompok, satu jumlah yang besar bagi saya dari segi pendapatan kita tahunan, tapi kita lihat dari segi orang yang nak menerima bantuan tu memang ramai. Kita tak mampu untuk membantu sepenuhnya bantuan kepada yang memerlukan. Jadi kat situlah kita lebih mengimpikan kalaulah yayasan satu hari akan lebih lagi banyak dana-dana yang akan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti program-program yang kita laksanakan kepada masyarakat di luar sana. Sumbangan yang disampaikan hari ini bukan sekadar angka atau barangan. Ia adalah lambang keprihatinan masyarakat kepada pendidikan dan masa depan anak-anak. Setiap wajah yang tersenyum hari ini membawa 1000 harapan yang belum pernah padam. Semoga dengan sumbangan Yayasan Pekemar ini, anak-anak Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak terus membara untuk bangkit dan berjaya dalam pelajaran dan kehidupan. Terima kasih kepada Yayasan Pekemar dan kenderaan rasmi Dongfeng Box atas penglibatan dalam sumbangan ini. Teruskan bersama Pekemar TV untuk pelbagai kisah menyayat hati dan menyemai nilai kemanusiaan. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.